Adapun nanti ketika hikmatnya itu sempurna, Allah akan menghantar manusia dan alam ini hikmat kepada kita. Ini yang model yang Rasulullah tunjukkan dan sahabat tunjukkan kepada kita. Sebab itu orang dulu-dulu, dia bukan memikirkan tentang, dia panggil kelestarian hidup. Nak mesti ada capai KDNK sekian, nak mesti capai pasaran harganya sekian, dekat bursa sekian. Tak ada. Dia mesti pastikan seberapa ramai orang beriman kepada Allah dan kenal Allah. Nanti kekuatan, kekayaan itu datang daripada langit, bumi dan segala isinya akan beserta yang zahir dan juga yang batin. Itulah sebenarnya yang perlu kita pupuk. Tapi kalau cakap macam tu kan, perut nak kena isi. Takkanlah berdoa je. InsyaAllah kalau betul jalan dia, dan Allah tak minta pun kita ni sekadar berdoa. Dan ketika kita menuju jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah tentulah. Macam contohnya Abdul Rahman bin Auf. Ketika dia ni serah urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berniaga dia kaya. Lagi dia dapat pendapatan, dia impak, lagi dia kaya lagi. Kekayaan dia tu melimpah ruah. Begitu juga Uthman bin Affan. Kaya melimpah ruah, tapi keimanan dia begitu tinggi sekali. Itulah dia benda yang kita nak kena fahamkan. Yang paling penting kita ini bawa orang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dunia akan mengikuti kita.